Channel. Hari ini Cik Mon nak ke selatan tanah air. Jadi Cik Mon akan berhenti kejap di RNR Seremban. Jadi Cik Mon daripada rumah dia dah pukul 7, lepas ni pukul 8. Dan ride Cik Mon hari ni nak ke Ledang sebenarnya. Dah terlepas tarikh. Dia orang pergi 1 lori terbalik 1.1 tadi, tapi Cik Mon tak ikut. Ada hal, jadi Cik Mon solo lagi ni ke Ledang. Jadi tonton video ni sampai habis. Susu keluar, bukan keluar, susu keluar di tangkap Jadi kita akan keluar ke tangkap dan akan menghala ke Ledang. Tangkak. Jadi inilah first time Cik Mon masuk Pekan Tangkak ni. Okay, sekarang ni 9.44. Nampak depan sana tu dah nampak lah Gunung Ledang. Cantik pemandangan daripada Pekan Tangkak ni. Dah nampak Gunung Ledang depan. Kurang dalam 21 km daripada Pekan Tangkak ni ke Gunung Ledang. Jadi tidaklah berapa jauh sangat. Kalau kita pernah nampak view Gunung Ledang dari sini, daripada Pekan Tangkak. Jadi Cik Mon ni nak sarapan ni, dah tahu nak sarapan kat mana. Kalau ada warung-warung kita berhenti lah. Roti canai, roti sardin roti canai sardin, teh tarik. Dan sekarang ni kita akan teruskan perjalanan kita ke Gunung Ledang. Jadi kita ikut jalan kampung memang cantik lah. Gunung Ledang. Okey. Wow, cantik pemandangan sini.
pemandangan memang indah lah. Jadi angin memang kuat. Dia masuk kan? Taman Negara Kuala Ledang. Boleh masuk? Masuk kan? Ha. Motor dia tiket habis ni ya. Ah, okey okey. Baik. Okey, kita dah parking motor, sekarang kita ambil tiket. Tiket masuk kat kaunter. Okey, ni harga tiket masuk. Di kaunter, kita akan bayar di kaunter. Okey, dah bayar. Untuk dewasa RM5. Tiket Gunung Ledang. Okey, jom kita ronda-ronda. Dekat bawah ni ada anak air. Anak sungai. Jom kita tengok. Okey, ini taman herba yang ditanam di sini. Macam-macam tapak selaman, pegaga, kaduk. Ini namanya gerbang Paiman. Balai. Mana dulu? Okey, kat sini ada pondok-pondok kecil kan. Jom kita ada jalan kat sini. Jom kita naik jambatan ni. Dah sana tu jalan mati. Kita ikut jambatan.
Ni ramai orang camping ni. Ramai camping ni. Sekarang kita tengok ke lokasi lain pula. Jom kita troka hari ni. Gunung dia dah. Okey, atas ni ada lagi air terjun, sungai, air putih tapi memang tinggi lah. Nak naik pun mungkin banyak tenaga, jadi kita menjauh hari ni. Nak gerak balik dan mungkin ke tempat lain, jadi kita troka bawah-bawah ni. Ni kita masuk ke kiri pula ya. Kita tengok apa yang ada. Tadi kita ke kanan, sekarang ni kita masuk ke kiri. Jadi banyak pokok-pokok ni. Pokok-pokok hutan dia ditandakan, jadi siapa yang tak kena pokok tu boleh lah belajar kat sini. Kat sini pun ada chalet yang kita boleh sewa. Pondok boleh sewa. Banyak juga pondok sini. Okay, kita dah lepas tengok. Hajat kita nak tengok Gunung Ledang. Jadi sekarang ni kita keluar dan kita mungkin ke Muar sebab nak makan yang special lah di Muar. Ke Muar, kita lari ke Tangkak dan kita akan masuk jalan Muar Tangkak kalau ikut map dia lah. Otak-otak Ledang. Jom kita tengok lah mana dia otak-otak Ledang. Kalau ada kan kita beli lah. Jadi tak tahu berapa jauh lagi dari sini. Kita kedah je dulu. Otak Ledang tadi ke signboard dia masuk ke sini. Jadi kita cuba lagi ke depan. Dan ini kawasan kampung. Ni kampung apa nama pun tak pasti, kampung apa nama dia ni. Tapi kita redah je lah. Kita cuba cari otak-otak.
Jadi kita shopping ni dulu. Buat tak daun ke, apa-apa macam-macam kuih ada. Okey, ini otak-otak ledang. Kita dah sampai. Kampung apa ni? Kampung Teluk Rimba. Teluk Rimba. Teluk Rimba. Muar Tangkap. Oh, Tangkak. Okey, Tangkak. Jadi korang nak datang kena beli lah sini. Dia banyak dia jual macam ni lah produk dia orang. Produk Melayu lah. Jadi satu ni tadi berapa? 20? RM28. RM28. 50 pieces. Okey, ni dia. Ni kedai dia. Sekarang kita on the way ke Muar. Dia jalan kampung kan, masuk jalan kampung jauh juga lah. Tapi signboard adalah, senang cari. 10,000 km motor ni. Jadi Cik Man dah pakai 1 tahun setengah baru cecah 10,000 km untuk beli otak-otak ledang tadi. Jadi sekarang kita teruskan perjalanan kita ke Muar. Muar, bandar di Raja Muar. Jadi kita pusing-pusing lah dulu. Kita tengok apa yang patut. Lepas tu kita baliklah ke Kelang. Sekarang ni dah hampir pukul 1 lah, 12.54. Jadi kita akan tengok apa yang patut dulu. Dan kita akan naik di Jambatan Muar, Jambatan Sultan Ismail. Okey, dah jumpa ni Bandung Muar. Wah, musim-musim Bandar Muar tak pasti sekali dengan tahun ini. Jadi kita berkena lagi ni Bandung Muar. KYC mau. Okey, dah siap ni mari kita. Jadi sampai di sini saja Cik Man TV. Jangan lupa like, subscribe dan share. Okey, sekian, terima kasih. Dan jangan lupa follow Cik Man TV ke mana lepas ini. Sekian, terima kasih.